Hai, Assalamualaikum guys. So, Insta360 X5 dengan DJI Osmo 360 ketara sangat ke dia punya perbezaan? So, jom kita usyah. Okey, untuk perbezaan yang pertama dari segi body sizing. So, untuk Insta360 X5 ni, dia punya skrin adalah memanjang, size portrait, senang untuk preview. Manakala DJI Osmo 360, dia punya screen display adalah landscape dan view dia agak lebih kecil guys. Nombor dua, dari segi performance pula, Insta360 X5 ni, dia punya maximum resolution dia boleh pergi adalah 8K 30 FPS, 8 bit dan ada adaptive tone guys. So apa function adaptive tone? Dia adalah satu feature di mana dia akan automatic adjust korang punya highlight dan color dalam footage korang. So manakala untuk DJI Osmo 360 ni, dia paling tinggi resolution adalah 8K 50 FPS tapi dia ada 10 bit guys. Nombor 3, dari segi low light, Insta360 X5 dia pakai pure video guys. So pure video ni dia akan menjadikan korang punya warna video korang nampak lebih vibrant dan korang punya highlight nampak lebih detail. Manakala untuk DJI Osmo 360 pula dia pakai Super Night. So function Super Night ni dia akan lebihkan kepada korang punya shadow guys. Jadi korang dapat something, jangan lupa like, komen dan share video ni guys, and then komen dekat bawah ni kamera mana yang menjadi pilihan korang.